Jom kita unboxing figura Boboiboy Nova dan Blizzard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di LM Network. Saya doakan anda semua berada dalam keadaan yang baik sahaja. Dan hari ini kita akan review figura Boboiboy Nova dan juga Boboiboy Blizzard. Sebelum kita mulakan, boleh tak anda semua like, share dan subscribe channel LM Network. Semoga kita dapat memberikan anda konten-konten yang terbaik. Ini adalah figura pertama saya. Sebelum ni saya tak kumpulkan figura. Jadinya selepas melihat episod 6 Balaju, saya terus membeli figura Boboiboy Nova dan Blizzard. Okay, kalau harga di pasaran sekarang ni adalah RM54.90. Okey, kita teruskan dengan figura Boboiboy Nova. Dan kita tengok kat sini ada Boboiboy Nova, okey, dengan design yang baru, kuasa tahap ketiga. Okey, cantik. Senjata dia boleh jadi Nova Cakram dan juga Nova Wheel. Okey, ini dia. Dan di belakang ni ada pengenalan lah berkaitan dengan Boboiboy Nova. Dan saya akan letak translate kat sini. Di kat sini dia tunjuk figura-figura yang terbaru lah, Nova, Blizzard dan Sopai. Dan ini adalah articulation dia tunjuk. Dan ini adalah Balaju speaker. Okay. Okay, ni dia. Kita buka dulu. Okay, ni dia punya manual. Padu dia punya figura. Oh yo. Ini dia. Berat Dan dia agak besar. Saya pegang pun dia macam ni. Dan senjata dia Nova Cakram. Alright. Ini tengok depan saya ni adalah Boboiboy Nova. Tengok dulu 360. Kita pusingkan dia. Okay. Dia dari segi design baju dia cantik. Dia menyelah. Dan ini topi dia. Topi dia pun cantik. Ada logo Nova. Okay. Dan color dia pun agak cerah, cantik. Kasut dia, seluar dia, dan tangan dia sampai sini je. Boleh buka kan kaki dia. Sini articulation. Okay. Okay, untuk Nova Cakram, ini dia Nova Wheel. Boleh tengok secara dekat Nova Wheel. Okay. Cantik colour dia, macam bunga pun ada. Dan Nova Wheel ni kita boleh letakkan dia di sini. Dia boleh jadi macam roda. Okay. Alright, macam tu. Jadi Nova Wheel. Okay, tu dia. Boleh gerak kan? Nova Wheel. Tu dia. Nova Wheel dan juga Nova Cakram. Okay. Alright, satu cabut lah. Kita buka aje yang ni. Buka aje dia punya penutup tu. Dan kita tarik sini. Tarik di sini dan juga tarik di sini. Alright. Dan kita masukkan di tangan Boboiboy Nova. Okay, nampak tu Boboiboy Nova, Nova Cakram. Okay. Alright, kita dah unboxing untuk Boboiboy Nova dan kita akan teruskan dengan Boboiboy Blizzard. Okay.